Ahli UMNO, penyokong UMNO lah yang menentukan. Terima kasih Mak Zaki, subhanallah UMNO. Yang setuju kami setuju. Terima kasih Mak Zaki Tengku sebagai pendapat UMNO kat kita. Steady Pak Yus. Pas pangkal PM. Terima kasih Mak Zaki. Rindu zaman bosku. Terima kasih Mak Zaki. Tu dia Mak Zaki, alhamdulillah. Ada mahkamah ni macam ni sikit-sikit. Yes. Adakah tu hak kita? Masalah berbilion hanya seorang yang kena tangkap. Thank you Mak Zaki. Dia nak masa yang singkat bagi dia faham. Weh Mak Zaki, thank you weh. Takkanlah cincin pakai pos. Dah. Dan kita tak fikir mahkamah. Tujuan kita tak nak terlibat dalam dosa. Kan? Siapa tengok live saya semalam? Wah, terima kasih. Moga